Abang Mak. Yo, selamat pagi. Kita nak pergi mana ni Abang Mak? Hari ni aktiviti kita nak pergi hiking. Nak pergi hiking mana? Tengok video ni. Okey, tempat tu dalam sejam lebih daripada tempat saya duduk ni ke tempat tu. Dalam pukul 6 lebih kita akan sampai di destinasi. Kita main ambil kasut je. Mana dia tak boleh lagi ya. Dia makin urat ah. Ya. Ya. Ha? Oh, dah. Rehan. Bagi dah. Ha. Mula ah. Dia nak join training. Mana? Tak freezing. Okey. Idiot ni. Kayak gini mana? Ya, gila. Okay. Assalamualaikum. Sama-sama. Okey. Dalam wave ni yang menunjukkan 52 minit lagi kita akan sampai di destinasi. Sekarang ni kita singgah di Permaisuri. Kita singgah sembahyang dulu di Sungai Lui. Surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min. Kita tunggu 2 orang lagi. Kita punya peserta Eddie dan adiknya. Tapi tahu mana dah apa lagi. Kata dia Dia telefon ni kau jual-jual nasi. Ha? Nasi. Saya nasi. Kita makan mungkin menu kita ni nasi kabu pagi dan tengah hari. Saya gula. Ha? Saya gula. Saya gula. Ke kabu orang Oh, buat. saya gula. Saya gula. Saya kabu dah pagi ni. Saya gula. Okey, dalam 10 minit lagi kita akan sampai. Kena dia abang ayah dah. Okay. Excited. This is first time. First time nak hiking gunung. Kalau nak hiking bukit ke, first time dia nak hiking gunung. Okey, alhamdulillah. Sampai dah tempat hok yang dinanti-nantikan. Mana dia kita ni? Kita berada di mana sekarang? Sekarang ni kita berada di latar belakang kaki Gunung Tebu. Sekarang ni kita nak pergi hiking Gunung Tebu lah. Betul, yes. Gimana? Mana tu? Nak pergi mana tu? Gimana tu? Ogak. Sambil-sambil kita tunggu guide dapat nak bagi briefing. Kita siap-siap dulu pakai kasut apa semua. Lepas tu tunggu Eddie dengan adik dia, 2 orang lagi. Ni siapa dah? Tengok sini. Yang sesak kau. Mangak ni, Aduh. Yang mana nasi makan nasi dulu. Apa kena lipat kita makan nasi dulu. Mana dia? Mana? Sekarang ni kau pukul 7 suku nak briefing. Sekarang ni pukul berapa kita? 7.23 Oh, 7.23. Melayu rasa je dah Melayu. Kau kena scan kita. Dia kena scan. Raya-raya kena scan kau. 7 suku dah 7 setengah. Dia suka setengah. Oh, Melayu. Suasana pagi di latar belakang. Hari ni biasa sini dia buka dalam pukul 10. Jadi kalau kita nak hike bukit, nak hike Gunung Tebu ni kena start awal lah, dalam pukul 7 lebih tu. Mula kali nak ucapkan terima kasih dan selamat datang. Selamat datang ke Gunung Tebu. Okey, sekarang ni kita menuju ke CP yang pertama. Yeah. Alhamdulillah
Alhamdulillah kita sampai dah dekat Sungai Cakoh. CP pertama. Mana dia bagi? Ya. CP pertama bagi. CP pertama ya. Pergi ke CP kedua. Kat dia kata dah 15 minit. Sekejap. Lepas masuk sikit. Pacok sikit. Macok. Ni. Checkpoint pertama lulus. Dulu. Oh. Ni tu tukar bawa beg ni dulu. Tukar bawa beg ni. Lulus. Okey, sekarang ni kita menuju ke CP kedua. CP pertama lesat dah, CP kedua pula. Okey. Lebih kurang dalam 6 kilo lagi. Kita nak sampai ke puncak. Masih steady. Masa sekarang ni 32 minit. Alhamdulillah. Sampai CP kedua. Batu Batu bomba. Wow. Nak hangat memang dia. Hey, strong lagi. Okey. Okay. Lulus. Dulu. Pagi. Pagi. Lagi dah. Lagi dah. Oh. Teteh mana? Ni tak teteh mana? Relax kali. Ni. Dia patah ha. Boleh. Akak pis tadi. Nak belok. Hei. Kau nak sampai batu. CP Batu Mak Asam kau naik. Kau pacok jalan. Pacok tak berhenti dah. Alhamdulillah. Kita sampai dah dekat CP Batu Mak Asam. Ready. Tengok. Ready. Pacak. Pacak dia. Akan hitek. Okey, alhamdulillah kita sampai dah kat puncak air. Oh, dah Ni hari. Tengok oh. Teh. Subhanallah teh dia. Dah lagi tu deh. Okey, kita rehat dulu kejap. Kau nak sampai kau naik ni. Rehat ni. Makan gula banyak ngak. Kau gula banyak kan? Ready. Biar dah. Kau tu panjang gitu dia panjang gitu. Naik lagi. Dah kat wakuk dah ni. Dogo. Ngando dah. Lepas tu kat mana? Mana? Boleh. Okey, kita dalam 600 meter. Dalam 500 meter kita nak sampai ke puncak. Tak lama dah. Sikit lagi. Ready? Biar dah. Sikit lagi tadi. Sikit lagi. On. Lama dah. Dalam 6 ke 500 Ya. meter lagi. Ready eh? Aduh, Tak boleh dah. Berat dah. Berat dah. dah. 500 lagi ni. Balance tinggal lagi 500 meter nak sampai ke puncak. Tapi tengok tu jerit juga. Ayah. Ya. 470 meter ke lagi ni mendaki dah. Mendaki dah ke? 30 meter je kita berjalan. Okey baik. Let's go. Alhamdulillah sampai dah kita dekat puncak Gunung Tebu. Mantap. Ready? Baik, mah. Dah letih dah. Letih dah. Ready? Biar dah. Ada mana ada? Rehat tu. Tahniah. Tahniah. Ya. Mah. Mana dia? Yang mana? Puncak Gunung Tebu. Alhamdulillah settle dah. Okey, kita sampai dah ke puncak ni. Kita inilah suasana view atas Bukit Tebu. Pokok bonsai.
Sangat-sangat lawa. Okey, kita nak makan dulu. Lepas tu lepas ada makan, elak-elak kita nak pergi ke satu lagi tempat, iaitu Batu Balasah. Batu Madrasah. Batu Madrasah. Jadi kita makan dulu, isi perut dulu. Lepas tu kita pergi Batu Madrasah. Dek. Tak dah. Makan nasi kau ni. Okey, kita makan nasi dulu sebelum turun. Oh, lapar belaka ni. Apa Lapar belaka ni. Mana Dek? Bau berasa sedap nasi kau ada. Isi tenaga tu. Isi tenaga dia. Tak ada. Sinyak agak tu. Nikmati makan ni. Mati. Habis licin nak tinggal kurus sikit tak tinggal. Oh, penat. Penat sungguh. Ada aku boleh tu. Ni ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, settle dah kita hike Bukit Tebu di latar belakang Gunung Tebu di latar belakang. InsyaAllah kita akan pergi ke bukit lain pula, gunung lain pula. Gunung mana tu kita tak tahu lagi. Kita ikut ni lah pala kita ni. Abang Mak. Tengok ni. Kita akan pergi Ke Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Next kita akan pergi ke gunung. Follow dulu dan stay tune video baru. Assalamualaikum. Bye bye. Motherfucking design all right now.